Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Saya Siti Jamu Mual. 11 tahun saya berada kat social media. Saya nak minta maaf dekat siapa sahaja yang pernah mengenali saya. Kalau saya ada buat salah dengan korang selama hari ni, saya pernah goreskan hati korang ke? Ada benda yang saya tak tunaikan ke? Benda yang silap saya minta ampun, saya minta maaf. Saya harap korang maafkan saya. Saya anggap ni ujian yang Allah bagi kat saya. Sekarang saya kena lalui semuanya sendiri. Saya berharap kepada orang-orang yang pernah saya berhutang, company saya pernah hutang, saya nak tanggungjawab. Kalau korang tak dapat hubungi saya, korang cari je saya dekat akaun ni. Ada nombor telefon saya. Kontak saya, bagi tahu berapa lagi yang syarikat tak selesaikan. Saya cuba the best untuk selesaikan. Ada setengah vendor yang saya tak dapat hubungi. Saya minta maaf sangat sebab mungkin delay lama, tak dapat nak bayar. Ada yang saya dapat release sikit, ada yang saya lama saya tak contact. Saya minta maaf sangat sebab satu, saya tak uruskan. Saya tak tahu. Saya cuba cari duit je sebelum ni. Saya buat duit dalam syarikat. Saya tak tahu siapa yang menyeleweng duit ke apa semua tu, yang pecah amanah dalam syarikat. Saya tak tahu dan saya terpaksa tanggungjawab sebab syarikat ni ada nama saya juga. Saya akan cuba usahakan selagi mana saya mampu. Ini mungkin silap saya. Mungkin sebab ada benda yang saya tak tengok, ada benda yang saya anggap remeh, saya tak perhatikan. So, inilah ujian yang Allah bagi. Sampaikan video ni dekat orang-orang yang saya mungkin ada hutang, yang syarikat mungkin ada hutang. Saya mula buat live umur saya 17. Saya masuk dalam syarikat abang saya masa tu. Saya tolong abang saya. Abang saya ni seorang OKU. Dia buat bisnes. Hasil duit tu lah juga dia besarkan adik-adik dia. Saya tak sanggup tengok abang saya susah. Saya tinggalkan SPM saya pergi ikut dia, saya buat live. Sebab masa tu dah tak ada duit nak buat marketing. So buat live lah benda yang percuma. Kat situ lah Allah bagi saya rezeki. Selama beberapa bulan saya viral. Ramai orang follow, ramai orang support, membeli. 2 tahun saya settlekan hutang abang saya hampir 1 juta. Selepas selesai, saya fly. Company making money almost 20 million a year. Dalam masa beberapa tahun sahaja, 2023, 2024, my business drop. Sebab apa? Kepercayaan. Saya bagi kepercayaan pada orang luar untuk urus company saya. Dan now, saya terpaksa menanggung segala masalah yang ada. Dan total round out lebih kurang 3 juta I kena selesaikan. Paling terdekat hari Jumaat ni saya kena settlekan KWSP pekerja. Allah maksudnya saya Muhammad. Bukan business owner yang kena tanggung ke sis. Lepas PKP, abang saya masukkan nama saya dalam syarikat. Lepas PKP, abang saya masukkan nama saya dalam syarikat. Berapa nilai tu Siti? Total lebih kurang dalam
Kategori SP ada 2 kes. Satu tu 119,000. Lagi satu 149,000. Ada 2 lah. So yang satu tu dia dah masuk ke notis kebankrapan. Dah tertunggak 3 bulan tak boleh nak bayar. Why so serious?